Siapa yang mengambil bahagian dalam pasaran forex? Pasaran forex, foreign exchange, adalah pasaran keuangan global terbesar di dunia, dan ia melibatkan pelbagai pihak dengan tujuan yang berbeza. Berikut adalah pihak-pihak utama yang mengambil bahagian dalam pasaran forex. 1. Bank Pusat. Peranan bank pusat seperti Federal Reserve, AS, Bank Negara Malaysia, atau European Central Bank, ECB, mempengaruhi pasaran forex melalui dasar monetari, kawalan kadar faedah, dan intervensi langsung untuk menstabilkan mata wang mereka. Tujuan, mengekalkan kestabilan mata wang, mengurus inflasi, dan menyokong pertumbuhan ekonomi. 2. Bank Komersial dan Pelaburan. Peranan bank besar seperti JP Morgan Chase, HSBC, atau Citibank adalah pemain utama dalam pasaran ini. Tujuan, menyediakan perkhidmatan pertukaran mata wang kepada pelanggan mereka dan berdagang untuk keuntungan sendiri, proprietary trading. 3. Syarikat multinasional. Peranan, syarikat yang beroperasi di pelbagai negara menggunakan pasaran forex untuk menukar mata wang bagi perdagangan antarabangsa. Tujuan, melindungi, hedging, risiko kadar pertukaran dan menyokong transaksi rentas sempadan. 4. Pelabur institusi. Peranan, dana pencen, dana lindung nilai, Edgar Funds, dan syarikat pengurusan aset turut serta dalam pasaran forex. Tujuan, mendapatkan keuntungan atau melindungi nilai pelaburan mereka daripada risiko kadar pertukaran. 5. Peniaga runcit, retail traders. Peranan, individu yang berdagang melalui platform broker forex seperti MetaTrader atau CTrader. Tujuan, mendapatkan keuntungan melalui spekulasi naik turun harga mata wang. 6. Broker forex. Peranan, broker bertindak sebagai perantara yang memudahkan perdagangan forex untuk peniaga runcit dan institusi kecil. Tujuan, mendapatkan keuntungan melalui komisen atau perbezaan harga bidaan dan tawaran, spread. 7. Spekulator. Peranan, spekulator adalah pihak yang berdagang mata wang semata-mata untuk mendapatkan keuntungan daripada pergerakan harga. Tujuan, menjangkakan pergerakan pasaran berdasarkan analisis teknikal dan fundamental. Pasaran forex menjadi menarik kerana ia melibatkan pelbagai pemain yang bertindak berdasarkan kepentingan dan strategi masing-masing. Terima kasih kerana menonton video ini.